bicara yang meringkas sajalah, sebab ni pun cerita dah lama kan. Walaupun lama, isu ni saya fikir sangat tinggi dari segi kenegaraan. Jadi dengan tu boleh mula? Boleh ya? Okey. Hari ini saya telah kali kedua diwawancara oleh Polis Bukit Aman, dan lebih dari 30 persoalan dikemukakan berhubung dengan dedahan yang sempat saya buat berkaitan dengan kegiatan beberapa pihak yang menjurus kepada satu China, dan juga kegiatan-kegiatan pihak sel komunis di Malaysia, khasnya di Semenanjung. Dari 30 soalan yang dikemukakan itu, sebahagian besar saya jawab, dan saya dapati bahawa apabila saya buat dedahan ini, saya tak menduga bahawa saya pula menjadi sasaran. Sebenarnya sepatutnya ditumpu kepada pihak-pihak yang lebih afdal dan lebih relevan dalam kes ini. Walau bagaimanapun saya jawab, dan dalam perkara seperti inilah perlu saya jelaskan beberapa hal yang sangat penting dari segi kenegaraan. Saya ucap terima kasih kepada PDRM, termasuk PDRM Dang Wangi dan PDRM Bukit Aman, yang mengambil berat nampaknya kes ini dan menyusul dengan profesionalisme yang saya anggap sangat bernilai dan boleh membantu siasatan-siasatan berikutnya. Dan kedua, ini merupakan satu kemungkinan besar bahawa isu-isu berat tentang komunisme ini dapat hendaknya diambil tindakan segera dan melibatkan pihak-pihak yang telah bergiat setakat ini. Saya suka menegaskan bahawa soal komunis di Malaysia dan di Semenanjung khasnya adalah sesuatu yang telah muncul semenjak tahun 33 lagi. Namun, kita dapat perhatikan bahawa pada tahun 1948 sampai 1960, lebih dari 11,100 orang telah mati akibat komunisme di Semenanjung sahaja. Jadi dengan adanya data seperti ini, kita dapati 500 orang askar telah meninggal dunia. Dan lain daripada itu, kita dapati bahawa 8,000 orang cedera. Apakah isu ini tidak penting? Alhamdulillah, masa rejim dan pemerintahan Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Datuk Husin On, Dr. Mahathir, Pak Lah, sehinggalah kepada Datuk Seri Najib dan juga Tan Sri Muhyiddin serta Ismail Sabri, mereka semua mengambil tindakan yang sistematik untuk meletakkan supaya tanah air tidak terceroboh, terpengaruh atau diambil alih beberapa punca kuasa dalam susunan adab kemasyarakatan. Jadi dengan ada data seperti ini, soal yang paling penting sekarang ialah apakah komunisme itu masih merupakan badan haram di Semenanjung, ataupun isu ini sudah menjadi akademik. Ini penting dijawab oleh kerajaan. Bagi saya, warta pada tahun 1948 masih relevan. Bermakna komunisme adalah musuh negara. Jadi apa-apa sel yang ada di Semenanjung atau di Sabah Sarawak perlu disisip dengan siasatan yang teliti demi negara kita, demi keselamatan tanah air. Ini saya tak nampak dilakukan akhir-akhir ini, seolah-olah membiarkan saja bibit-bibit dan kegiatan atau bunga-bunga sel komunisme muncul di Pulau Pinang, di Taiping, di Johor Bahru, di Kuantan, di Melaka dan beberapa tempat. Sebagai warga lama dan berpengalaman dalam hal-hal keselamatan dalam negeri dan undang-undang,
saya tidak boleh rasanya berdiam diri dan mengemukakan hal ini sebagai sesuatu yang perlu kita ambil tindakan. Justru laporan polis yang dibuat oleh pelbagai pihak itu termasuk saya harap dapat disusul dengan cepat. Namun satu perkara timbul, harus peguam negara mencari jalan dan menentukan warta manakah yang masih berkuat kuasa mengatakan komunisme ini adalah sesuatu yang telah diharamkan. Adakah ia relevan semasa ISA 1960 atau di bawah SOSMA atau di mana undang-undang yang berkaitan? Dalam penyelidikan saya, pengharaman itu tidak jelas pada hari ini. Setelah siasatan saya buat dan research saya lakukan, tidak tampak, dan ini mesti dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika komunisme masih berupa sesuatu yang harus diharamkan, maka hendaklah jelas pendirian kerajaan di situ dan nyatakan sumbernya, aktanya, wartanya, tarikhnya dan rujukannya. Jika tidak, kenapa tidak? Sebab ini adalah kenegaraan dan isu keselamatan dalam negeri. Jadi dengan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang melibatkan diri dan saya harap isu ini muncul sebagai satu perjuangan yang tiada hentinya. Dalam pada itu, orang yang mengepalai persatuan promosi satu Cina ini tidak boleh lepas hendaknya daripada penelitian dan kajian. Pertama dari soal sama ada persatuan ini telah mempengaruhi cara berfikir dan bermasyarakat di kalangan masyarakat tertentu, atau kegiatan-kegiatan yang dikepalai oleh beberapa orang yang ternama itu mengemukakan apakah pandangan mereka berhubung dengan kedudukan persatuan itu, sama ada ia didaftarkan atau tidak. Jika ia didaftarkan, soalannya ialah apakah satu Cina atau menyatukan Cina itu tidak dipersoalkan jika didaftar? Dan jika tidak didaftarkan, kenapa dibiarkan ia menjalankan kegiatan terus-menerus? Oleh kerana saya difahamkan seorang Tan Sri yang tinggi mercu kedudukannya mengepalai persatuan ini. Dan ia sangat giat dan sangat aktif dalam soal-soal membenihkan komunisme dan juga sosialisme ala yang dilakukan oleh tanah besar Cina. Yang tu jadi rapkan dan jadikanlah sebagai punca. Jadi Tan Sri jawab semua soalan tadi ataupun akan jawab di mahkamah? Itu saya tak boleh buka. Saya hurailah apa yang saya boleh. Ya, tapi kerjasama tu tetap kita bagi. Cuma keheranan tu ialah sepatutnya di tahap ini siasatan tu dah ke bawah, tak balik kepada saya. Itu aja apa nama dia, teka dan teki yang tu. Minum sikit. Oh, situ. Baik. Kalau cakap orang putihnya tu, the issue is so complicated, they may not know how to ask. We are puzzled. Inilah yang menimbulkan ism saya. Ya. Banyak aspek ni kita boleh sebut juga. Satu lagi ialah generasi sekarang mereka tak geli lagi dengan komunis. Ya. Saya generasi pertama, boleh katakan. Yang kedua dan sekarang dah yang ketiga. Jadi bagi mereka komunisme tak ada isu sangat. Lantaran saya bangkitkan balik, isu ni besar, bukan kecil. Dan jika komunis dibiarkan merata di Semenanjung ni atau di Sabah Sarawak, demokrasi kita hancur. Ini boleh kita rakam terus mengatakan Raja-Raja Melayu, kesultanan yang ada di Malaysia boleh dikatakan ditandakan masanya untuk sampai ke tahap yang makin lama makin
kecil dan tidak bermakna. Penghujung. Ya. Kedua, kedudukan Islam di sisi komunis adalah paling bawah dan tidak ada tempat. Apakah ini tidak penting kepada kita? Dan kenapa kita tidak bangun untuk menentang secara jelas? Kita katakan, haramkan komunis terus menerus. Wujudkan gazetnya, wujudkan aktanya, ataupun wujudkan resolusi parlimennya. Sebab sekarang sudah timbul. Itu soalan dia. Jadi persoalan kesultanan, soalan keislaman, ini dia sangat-sangat penting. Kalau pihak berkuasa tak mau jawab, terserah. Sekurang-kurang saya sudah buat kerja rumah untuk tanah air saya. Sebagian saya dah sebut tadi, bahayanya ialah kerajaan tidak lagi mengapungkan isu komunis ini sebagai isu memudaratkan, menghancurkan dan mengancam negara. Seharusnya kerajaan muncul dengan fakta-faktanya lantaran Polis Diraja Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Penerangan mempunyai cukup bahan sejarah dan juga kedahsyatannya dalam tempoh-tempoh yang lalu. Kenapa tidak digunakan ini untuk memberi didikan kepada generasi baru kita? Anak-anak muda kita yang tidak tahu tentang merdeka, satu. Yang langsung tak tahu tentang komunisme ini, serta ancaman-ancaman yang dibuat masa zaman Ching Pen dan lain-lain, dibawa semula sebagai satu paparan bahawa ini sesungguhnya kita jangan biarkan. Sekarang ada satu perkembangan yang kita lihat, ia membawa kepada mensohorkan komunisme itu dalam bentuk modul yang baru. Bagaimana majunya negara China, bagaimana saintifiknya mereka, dan bagaimana ekonomi mereka muncul dan meningkat. Ini tak relevan kepada kita. Yang relevan ialah musuh negara tetap di situ. Dan kesultanan serta Islam itu mesti jadi perisai kepada perjuangan hidup kita. Haknya setakat itu yang boleh kita terangkan dan harap ini dapat kemunculan dalam pemikiran dan pelaksanaan.